Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda bukan hidup. Apakah itu benda hidup? Ada sesiapa tahu? Baiklah, benda hidup terdiri daripada 3 kategori utama. Pertama, manusia. Kedua, haiwan. Ketiga, tumbuhan. Apakah pula ciri-ciri benda hidup? Pertama, benda hidup bernafas. Udara di sekeliling kita diperlukan untuk bernafas. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan udara. Tarik nafas. Ciri kedua adalah benda hidup makan dan minum. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan makanan dan air untuk hidup. Ketiga pula, benda hidup membesar. Benda hidup membesar daripada kecil hingga ke besar. Contohnya, manusia menjadi bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan orang tua. Haiwan juga membiak. Haiwan membiak dengan melahirkan anak atau bertelur. Tumbuhan juga membesar dan membiak. Contohnya daripada biji benih, anak pokok, pokok dan buah. Benda hidup ciri yang terakhir adalah bergerak. Semua benda hidup bergerak. Manusia dan haiwan boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tumbuhan pula ada yang bergerak balas terhadap sentuhan. Contohnya pokok semalu. Okey, baiklah seterusnya. Apakah itu benda bukan hidup? Benda bukan hidup adalah selain daripada benda hidup. Contohnya kereta, alat tulis dan mainan. Ciri-ciri benda bukan hidup pula? Pertama, dia tidak bergerak sendiri. Dia tidak memerlukan makanan dan minum macam manusia. Dia tidak bernafas dan tidak membesar dan membiak. Jadi, dia berlawanan dengan benda hidup. Tahniah kerana sudah mempelajari apakah benda hidup dan benda bukan hidup. Kalau dah faham, jom kita buat aktiviti ini. Terima kasih.